Simple makeup yang sesuai untuk dinner. Kadang-kadang bila kita dah terlambat nak bersiap, nak makeup lama-lama pun dah tak sempat kan. Kita still nak nampak look tu still nice and nak makeup tu tahan lama, especially waktu dinner. Ni ada nak share 4 tips lah, which is can be practice to make your makeup tu tahan lebih lama, especially waktu dinner. Firstly, the most important is we should wash our face with cold water because dia boleh kurangkan minyak and also boleh kecilkan pori buat sementara waktu. Secondly, kita kena make sure kita kena apply moisturizer because dia boleh to ensure our skin ni tak terlalu dry untuk apply foundation, and kita boleh pilih moisturizer yang sesuai mengikut jenis kulit. Yang ketiga ialah jangan skip primer. Primer ni dia punya function ialah untuk mengelakkan makeup kita dari cepat cayang and boleh menutup segala lubang pori dekat muka bila kita apply foundation. Yang keempat adalah warna foundation. Kita kena pilih warna foundation yang sesuai mengikut jenis warna kulit. Okay, before ni pun kami dah explain dekat Ohana Studio tentang jenis warna kulit yang sesuai mengikut warna foundation. So you guys boleh view dekat Ohana Studio. Seterusnya ialah natural eyebrow. Kalau boleh masa waktu dinner tu kita tak perlu apply terlalu nipis ataupun terlalu tebal sebab nak nampak natural kan. So kita just shape sikit-sikit je. Yang kedua ialah bold lipstick. Kalau nak nampak menawan di majlis dinner, kita kena pakai warna lipstick yang terang dan juga bold sebab dia lebih sesuai untuk waktu malam, iaitu seperti warna wine red. Smoky eye, adalah taktik makeup yang biasa digunakan untuk majlis dinner, iaitu menggunakan eyeshadow yang jenis gelap supaya look tu nak nampak lebih misteri.